Jatuh Dashing ni baru seminggu lancar dah ada pandu uji media. Laju betul. Ini mereka jemput untuk test jelmaan Lamborghini yang hanya 117,000 ni, all the way dari Damansara sampai Sekinchan. Jadi, yang ramai nak tahunya, bagus tak SUV segmen C ni? Bagus, terutama bab reka bentuk. Jatuh Dashing ni memang lawa dan nampak premium. Yang hebatnya, design dia ni tetap nampak matang dan tak over. Proportion dia pun nampak seimbang dan tak kekok. Sebenarnya, bahagian dalam dia pun sama. Semua garisan dan bentuk bersambung dengan flow yang cukup cantik. Nampak matang lah, senang cerita. Sedap mata memandang. Cabin dashing ni sebenarnya adalah beberapa elemen yang unik yang kita orang suka. Contohnya, lampu makeup dia ni memancar terus dari cermin. Siap ada pattern lagi. Cermin pandang belakang dia pun pakai bingkai serupa kaca mata zaman dulu. Weh, style lah. Pintu depan dia ni siap ada tali magnet untuk tahan barang. Sebenarnya, bab pemanduan dan keselesaan Jatuh Dashing ni pun okey. Suspension dia tak terlalu lembut macam jenama lain. NVH dia pun boleh tahan. Kalau lah ada benda yang kami kurang sikit dengan Jatuh Dashing ni pun tak banyak. Satu, dalam mod pemanduan eco, aircon dia ni macam tak berapa sejuk kalau anda tekan minyak dalam-dalam. Kena masuk mod sport baru sejuk waktu renjan tu. Kedua, skrin dia ni walaupun grafik dia cantik, animasi dia macam ada lag. Skrin ni pun kalau dilihat dari sudut tepi dengan cahaya matahari yang memancar terik macam sekarang ni, agak malap sebenarnya, macam tak cukup cerah. Dan satu lagi, steering dia ni luar biasa ringan. Kalau bawa slow, memang senang. Santai je. Tapi kalau nak laju tu, lagi berat lagilah rasa confident kan. So, bila dah campur tolak segala benda dengan harga menarik macam ni, dapat pula gaya mahal ala Lambo, Jatuh Dashing ni sebenarnya okey. Orang pun confirm akan pandang. Macam okey tak?